Hari ni family man baju Family man tak tahu. Bini paksa pakai. Takut bini. Abang Manjot. Haram. Kita orang cari. Ajak pun ada. ada meriahkan kedai. Lah, kebetulan pula. Kalau dah more, mesti orang datang sini. Sekejap kita nak curi kat Syira boleh? Cuy. Abang Manjot, duduk dulu. Kejap lagi siap. Sebenarnya kita dah sampai sini ni, nak tahu ada apa dekat Enjoy ni. Memang terbaik lah. Dia suka surprise, aku pun tak tahu dia datang ni. Saya selalu Bukan datang kau tak janji begitu kat Rara. Selalu datang senyap je. Tapi bukan nak cakap lah. Kat Enjoy's Corner ni memang terbaik makanan dia. Sebenarnya Semua tenang. tenang punya. Betul. Jadi saya nak tengok betul ke tenang? Silakan. Kalau keluar ni jangan tak tenang pening pula aku. Okey, kita nak tengok mana. Kejap lagi Okey. Oh, Yang dia ada. pertama, ajak suka. Oh, ini ajak suka. Ni asam pedas pure Melaka. Dia Melaka nak bagi tahu jugalah, ni gerai aja. Tapi kalau macam apa, kadang-kadang orang pergi Chowking lah nak cari kuah singgang. Tapi tak payah, dekat Melawati kat sini pun ada kuah singgang, ikan tenggiri, ada ikan pari ni, macam ikan pari masak asam pedas. Dia ada singgang dengan asam pedas. Ada macam-macam ikan lah. Tu je nak beritahu. Senang, makan lauk tu pun dah kenyang. Akak suka makan apa? Saya suka makan ni lah. Ni. Sebab saya tak nak minyak. Yang ni pun bakso. Kalau meet korang pun ibu kampung halaman, ni pun ada bakso. Boleh datang sini. Dia ada ni lah. Ada keropok, ada mi keropok bakso macam tu lah. Tapi sedap. Sebenarnya, yang ni ada sotong kangkung. Macam uptown juga lah. Tapi sedap. Tapi aku tak tahu kenapa mungkin dah habis. Buka puasa tadi orang dah serbu, dah habis. Dia akan tutup awal lah. Moreh tak ada lah hari ni. Moreh tak ada. Kadang-kadang dia ada. Kita ada sizzling. Pun ada, sedap. Makan anak-anak saya suka. Yang ni goreng-goreng. Nampak simple. Tapi saya suruh dia buat tom yam putih. Tom yam putih pun sedap. Yang ni goreng-goreng ni. Nasi goreng ke apa. Yang ni western. Harga pun okey je kan? Harga bukan harga artis. Harga artis yang macam ni. Kan ada ni. Artis yang ujung-ujung list UA lah. Siapa cakap ujung? Dekat list hari tu ni Nitro dia ada. Ya Allah tak tahulah, dia dah lebih dekat 10 tahun jugalah kat sini niaga. Kalau orang tahulah. Dia pun banyak branch juga Nitro ni, ada burgers. Burger. Burger dia kalau kau dah tak nak makan burger-burger yang fast food tu kan ada kan. Adik suka burger apa? Adik suka burger apa? Burger apa nak? Adik ni mikrofon ni. Mikrofon. Yang ini lauk-lauk. Okey, lauk untuk Ramadan je. Ramadan je kan. Kalau lepas ni ada lagi? Tak tahu lagi. Belum tahu sebab baru test Ramadan. Kita ada siput sedut. Ada sayur macam ni. Mana akak tak payah masak lah. Beli ke apa sini? Dapur saya. Ini dapur saya. Patutlah tak pernah masak. Next. Tapi kan kalau tak masak pun makan kat sini pun dah sedap dah. Sebab kadang aku masak pun tak jadi. Kadang-kadang restoran besar-besar pun pada gah kan. Tapi bila I sendiri makan, bila restoran besar-besar pun macam tak kenyang je sebab tetap pun dah sedap. Tapi kat sini berbaloi lah kau tengok colek-colek. Colek. Tak payah pergi KL jauh-jauh. Tak payah pergi Kelantan dah. Tak. Dia memang mari Kelantan dia tengok ni. Set-set Kelantan. Ada ayah. Capur. Dia kata yang capur Colek capur RM20. ya. Colek hak ni seafood. Colek buka hak buah. Mata pun gila. Besar ni pun Spek dah tak ada tak bawa. Okey RM10. Colek capur dapat ni. Ni berapa ya kak? Ni RM20. Boleh makan untuk 4 orang. Boleh ni. Boleh. 3 orang 4 orang lah. Sebab kita colek gitu kan. Kenyang dah ni. Jadi macam kalau esok sahur bangun subuh tu minum air je. Makan mewah kat sini dulu. Selalu akak berapa jam sehari ada dekat sini? Enjoy Corner. Buka puasa tu balik semayang apa sini pun ada surau juga. Waktu macam tu lah mana tak tentu lah. Anda semua kalau nak jumpa orang, semua saya kat sini je. Sampai CEO pun saya ajak makan kat sini. Jangan ajak. Tu ada? Ni anak saya. Anak dan bapaknya meniaga. Paksa. Paksa. Kata family man. Sejak anak saya buat kopi, saya dah tak minum dah air tangan kopi kat luar. Sebab anak saya je buat. Bukan nak puji lah, tapi boleh minum. Sedap. Kalau tak sedap pun lantak. Okay. Kan, minum tapi. Kek Maria Arsyad. Maria Arsyad masak betul. Baking. Dia orang kata suruh order kan. Saya kata tak payah mah. Siapa nak datang sini. RM8. Mak jatuh mama. Yang ini. Yang ini. Awak nak makan ni tak? Ni pun best. Nak satu nanti maybe pancake Nutella. Sebab dia nak lah tu. Pancake dia
Tempat lain kalau aku makan pun memang aku tak habis. Yang ni takut nak makan sebab sedap. Jadi makan dua juga. Sebab kata tu Mahathir makan, ini pun kau kena rasa. Macam ni naik badan aku Ya. duduk sini ni. Yang ni nampak je macam ni tapi memang sedap. Memang dah rasa sedap, tak? Kena order, nak sedap gila. Yang ini yang paling laku. Shell out. Shell out. Shell out. Shell ke laut. Tapi memang dia pergi ke laut dah sekarang ni sebab dia buka sesaat je terus habis. Okey Kak, daripada pukul berapa orang boleh datang sini? Pukul 6 dah boleh lah kalau petang. hari biasa. Tapi kalau buka puasa tu dah boleh. Tak payah nak booking-booking lah tak kisah. Orang politik boleh datang. Sebab tu arwah apa ni Bu Mokhtar. Gajin juga datang sini. Dengan bini geng dia. dia lah. Ni dia tak pernah nampak. Dia Saya nampak arwah Bu Mokhtar gerai dia. Tak apalah fikir dia. Gerai yang nak terlingkup ni kalau hujan memang berlari lah semua. Lepas tu siapa lagi? Ramailah orang Datuk lama. Siti. Dulu. Oh dulu. Tapi nanti Ain tak dah suruh datang lah sebab Datuk Siti pun sibuk kan. Sebut je nama siapa awak sebut? Sampai saya senaraikan. Datuk Yusof Aslam. Tak pernah. Nah. Tapi dia dekat-dekat sini kan. Bini dia pernah kot. Awak cakap je tak apa. Saya boleh balik tu. Kadang-kadang diorang malah lalu je. Kadang-kadang dia nampak lalu je. Sebab alam bukan sedap pun artis. Masa saya buka saya nak cerita, banyak difitnah jugalah. Ni tak lama tutup pun ada diorang cakap kan. Kedai ni dikaburi mata orang pun kata tutup pun ada. Saya kata tak apalah nak cakap-cakap. Tapi kadang-kadang kalau keluar macam ni, bila orang serbu tu yang akan datang anasir-anasir yang orang tak pernah datang akan buat feedback apa tak best. Bila ramai kenapa datang, diorang tak terkejar buat. Diorang terkejut. Dan kalau macam santai okey. Faham tak macam bila kalau dah serbu, Bila dah ramai lepas tu tahu. akan komplain datang. Macam itulah aku takut juga ni kan kalau dah masuk ni lah. Tengok tiba-tiba ramai pula kan serbu. Serbu lepas tu nanti diorang kena komplain macam tak dapat servis yang bagus. Kadang-kadang silap tu sikit dia viralkan yang itu. Viral. Kerja diorang nak viral je. Tapi biarlah dah 10 tahun. Kalau orang datang yang baru datang cerita buruk tu, itu memang tak adalah. Sebab ini adalah regular customer yang 10 tahun yang kekal dekat sini. Yang pakcik-pakcik yang lama tu semua dah sampai meninggal pun ada dekat sini. So kalau datanglah orang-orang baru cerita buruk lah pasal ni semua, saya akan terima. Tapi gerai kot, kau nak apa? Okey, sebenarnya kita nak tengok Ariel buat kopi. Tapi saya tak nak tunjuk tu episod ni. Anak saya buat kopi. Saya tak tahulah. Esok. Tengok episod esok kita upload lagi. Ariel! Ariel mana? Makan pedak pakai lipstick.